Kita dapat bersama-sama pada hari yang berbahagia ini. Alhamdulillahnya semua sihat, semua bahagia. Apabila kita mengadakan program seperti ini, rasa kita untuk menjayakannya amat tinggi dan akhirnya kita kena bekerja keras untuk pastikan program yang akan kita laksana itu berjalan dengan baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada kesempatan ini patut bagi pihak Kerajaan Negeri Johor serta seluruh rakyat negeri ini dengan penuh takzim dan hormatnya menjunjung kasih kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong serta Duli Yang Amat Mulia Pemangku Sultan Johor. Sejak sekian lama baginda Tuanku telah menerapkan nilai perpaduan melalui konsep bangsa Johor menjadi asas kepada cara hidup masyarakat. Hidup kita dalam masyarakat bercampur ni kena jaga dengan baik supaya hubungan kita antara kaum berjalan dengan baik hingga kita boleh mentadbir negara atau menjaga negara kita dengan baik.